dia ni apa nama dia? Sanctuary Sungai Ciling. Sanctuary ikan kelas Sungai Ciling kot, itu nama dia. Hari ni dia dulu dia jaga kat situ lagi, dia mencatat semua benda, tapi alhamdulillah dah tak ada dah strict macam tu. Kita perlu isi nama dan juga IC dan nombor telefon. Jadi saya serahkan borang ni pada ketua masing-masing lah, ataupun seorang je lah. Seorang je lah. Betul lah. Ada ketua keluarga yang tak tahu nama lagi masing-masing. Okey. Kemudian sedikit peringatan lah untuk kita semua masuk ke dalam kawasan-kawasan seperti ini, iaitu sungai apa untuk menjaga hati. Yang utama sekali dan bersuka gembira tu kita kena ingat Allah sentiasa lah kan. Solat jemaah jaga, solat ayat kursi jaga, kemudian bacalah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa sami'un alim 3 kali. A'udzu bi kalimatillah tammah min kulli syai'in min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian anak-anak tu Nabi ada ajar kita pegang kepala dia baca mu'izuka bi kalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Boleh Google lah nanti jumpa. Laju sangat Ustaz. Okey, kemudian perjalanan ke dalam nanti siapa yang nak naik? Semua nak naik ke tak kan? Ada yang nak naik itu saja perlu letak IC, yang tak nak naik tak payah letak IC. Kat dalam borang ni. Kemudian naik tu lebih kurang 45 minit kan? Hingga sejam. Itulah. Perlu berliku-liku sikit. Jadi kalau yang pakai slipper tu boleh, yang pakai kasut capal tu tak, rasa tak boleh tu. Licin. Sebab kita kena masuk sungai tu dalam 5 kali kot. Biarlah. Kasut macam Kak Jimah tu sesuai pergi raya. Okey. Ada apa-apa lagi nak tambah? Yang biasa masuk kan? Cik Lan, ada apa-apa nak bagi taujihat dan nasihat? Ada apa ke? Ada apa Okey, itu saja. Nanti saya serahkan borang. Assalamualaikum. Tak makan nasi goreng? Makan roti je? Diet lah bang. Diet Nasi menggemuk kan? Nasi menggemukkan. Kalori dia tinggi. Betul. Kalori tinggi Tapi ni sebenarnya lagi banyak sebenarnya. Tapi disebabkan lagi sedap kan? Kita ambil yang ni lah. Ni Puan, sandwich dibuat dengan rasa kasih sayang. Allah, terima kasih Zul. Ada je kat roti. Jangan risau Ustaz Ismail tak ada. Macam mana? Makan. Oh. Zul ni selalulah. Baca lah. Amin. Oh, cepatnya. Kita naik dekat atas. Semalam saya pun tak tahu lah mana dikit. Kami pergi sarapan dulu. Ramai-ramai. Richard buat duduk. Mi goreng. Oh, meriah. Mi goreng sushi. Nasi goreng. Mihun goreng. Maggi goreng. Dengan rendang. Ya, ni saya rasa kenyang. Sedap. Memang sedap. Oh, banyak pilihan. Ya, sepatutnya tak sos lah. Dekat tepi dia. Wan, roti dia di mana Wan? Dalam beg. Letak je lah kat sini. Dia orang kat sini je. Agak sana. Kita naik dekat atas. Semalam saya pun tak tahu lah mana dikit. Kami pergi sarapan dulu. Ramai-ramai.